Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dikenakan hukuman penjara 15 tahun dan didenda 11.38 bilion ringgit oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat. Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Colin Lawrence Sukera menjatuhkan hukuman itu pada jam 9 malam. Ya, selepas Hakim Colin terdahulu mendapati Najib bersalah terhadap 4 pertuduhan menggunakan kuasa untuk suapan 2.3 bilion ringgit, dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Bagi setiap 4 tuduhan menggunakan kedudukan, Hakim Colin menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun terhadap Najib dan 5 tahun penjara bagi setiap tuduhan pengubahan wang haram. Semua hukuman diarahkan berjalan serentak dan hanya selepas Najib selesai menjalani hukuman penjara bagi kes penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad. Hakim Colin turut memerintahkan Najib menjalani hukuman penjara 40 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Najib didakwa atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB melalui cawangan M Islamic Bank Berhad di Jalan Raja Chulan antara 24 Februari 2011 hingga 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa melakukan kesalahan tersebut di bank sama antara 22 Mac 2013 hingga 30 Ogos 2013.